kuah kacang. Kuah kacang susah. Kuah kacang just selalu pecah-pecahkan kuah kacang tu. Tapi just ni second chef lah. Sempena dengan Hari Raya Aidilfitri, saya nak tanyalah mungkin apa antara juara ataupun menu Hari Raya yang wajib ada atas meja ketika Hari Raya di kampung. Lemang, rendang, balas, kuah kacang, ada daging ataupun ada ayam kat dalam dia. Memandangkan Jasmine sendiri orang Perak Jasmine orang Perak. Okey. Bagaimana dengan rendang tok? Ada tak buat rendang tok? Rendang tok ada. Ada. Selalu saya datang ke rumah-rumah orang yang ada banyak rendang tok. So macam Okey, nak tanya lah, mungkin apa beza antara rendang tok dengan rendang-rendang biasa yang ada dekat negeri-negeri lain? Allah, ya itu saya tak boleh jawab pandai lah nak membezakan. Mungkin ada ada manis pedas dia ada beza. And rendang tok ni dia macam ada time saya makan macam pedas, ada time saya makan macam manis. Saya pun confused tapi sedap. Okey, apa antara menu ataupun juara yang orang kata rare lah, yang lain daripada yang lain, yang mungkin tak ada orang lain buat tapi family you ada buat? Mi Bandung. Oh, mi Bandung. Mi Bandung. Walaupun mi Bandung berasal lagi signature daripada Muar, Johor. Betul. Tapi you buat dekat Family just buat mi Bandung. Okey, macam you sendiri pandai masak? Just pandai masak. Okey, mungkin antara menu ataupun juadah yang orang kata pejam mata pun boleh buat lah. Ni untuk raya ke? Untuk raya. Untuk raya. Pejam mata just boleh buat. Betul. Kuah kacang. Kuah kacang susah. Kuah kacang just selalu pecah-pecahkan kuah kacang tu. Tapi just ni second chef lah, second chef. Second chef lah. Tapi tahulah buat. Tapi tahu buat. Kita nak uji lah sikit boleh. Just selalu tukar lah. Just selalu tolong mak just pecahkan kacang. Masukkan gula Melaka dekat dalam kuali, bagi panas. Adalah proses, masukkan asam jawa, best, masak-masak ni best. Tapi just tak tahu sangat. Tapi kalau nak uji boleh tak? Nak tahu step by step macam mana nak buat kuah kacang tu? Boleh try. Boleh try. Boleh try. Okay, apa step pertama sebenarnya? Step pertama adalah masak kacang. Okay. Step pertama, sebab itu selalu yang just dapat. Masak kacang, blender. Lepas tu masak kacang, pecahkan kacang lah. Okay, betul, asingkan ke tepi kacang. Buat serai ke yang ikat-ikat tu, apa benda lah. Lepas tu letak air, letak gula Melaka, panaskan. Lepas tu letak kacang. Lepas tu, itu je yang saya tahu. Last kali adalah saya kacau je. Orang lain yang masuk-masukkan. Okay, nak tanya lah, bila Hari Raya pula, orang kata Hari Raya ni semua benda kita nak try, nak makan kan. Kalau macam Jasmine sendiri, adakah Hari Raya ni adalah hari untuk Jasmine cheat day? Maksudnya makan je lah apa sahaja? Tak. Okay. Tak, just tak makan apa saja. Bukanlah memilih. It's about kesihatan. Kesihatan, just tak makan, just tak minum banyak benda yang manis. Just akan rasa makanan. Just tak makan banyak. Just akan rasa macam wow, lemang dengan kuah kacang. Ya, itu favourite Just. Mungkin Just akan banyak sikit lah kat situ. Tapi dekat macam adalah a few makanan yang Just akan ambil sikit akan rasa. Tak boleh nak makan semua sebab nanti naik berat badan Just. Just nak kena jaga untuk karakter, and also bila Just bersukan, benda tu affect my sports day, my sports ni lah.